Kalau korang pernah nampak poster ni, korang kena tahu yang poster ni adalah palsu. Poster ni 100% palsu sebab tiada keluar daripada MOT, JPJ ataupun APAT tentang penaltis yang ni, overloading ni. Tak ada. Jadi benda pertama yang korang kena buat sebenarnya, korang kena check dulu dekat satu tempat yang betul-betul sahih. Contohnya korang pergi ke APAT, korang check maklumat kat dalam tu, barulah tahu benda tu betul atau tidak. Berlakunya kalau korang sampai-sampai lebihan, contoh korang buat just grab mungkin 4 orang je, tiba-tiba ada 5-6 orang kat situ. Korang bagi tahu kepada penumpang tersebut, korang katalah minta maaf sebab yang kami ni boleh bawa berapa-berapa sekian-sekian dan terpaksa cancel. Bagi tahu dia elok, tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab kalau melebihi had penumpang ni, sebenarnya kita nak menjaga keselamatan kita sendiri, penumpang, ataupun kita nak mengikut undang-undang, dan bukan sekadar nak elakkan denda ni je. Dan last sekali, korang kena pastikan yang maklumat korang dapat tu sahih dulu, baru korang kongsi. Kalau korang dah kongsi yang benda tak patut ni, yang dah palsu, yang tak betul ni, korang akan menyusahkan ramai lagi orang. Orang pun akan percaya, akan marah-marah apa semua dan bising dan semuanya. Kita dah menyusahkan orang lah, ramai lagi. Okay? Jadi kalau korang nak maklumat yang betul, korang pergi ke landasan yang betul lah. Okay? Jadi ya, jangan salah maklumat, cek dahulu dan selamat memandu.